Gerakan mahasiswa sebagai barisan ketiga dalam perjuangan mempelopori gerakan atau bersuara untuk rakyat di Malaysia. Kerana kita tahu sejak kita merdeka dan selepas kita merdeka, pelbagai aktiviti sudah dilontarkan, sudah dimainkan, sudah ataupun disumbangkan oleh mahasiswa di negara kita. Apatah lagi sebelum 1971, kerana sebelum itulah pelbagai aktiviti yang begitu rancak dimainkan oleh mahasiswa, terutamanya di kalangan mahasiswa di universiti tempatan. Tetapi selepas itu, dengan adanya Akta Universiti dan Kolej Universiti, dikatakan persepsinya gerakan mahasiswa lesu, tetapi ada juga di sebalik itu, hikmah di sebaliknya, mahasiswa terus bergerak dalam konteks kerangka yang mereka boleh guna pakai untuk menyumbang kepada masyarakat dan juga membawa hati nurani masyarakat untuk mereka dan sebagainya. Jadi itu yang kita bincangkan, bagaimana peranan mahasiswa hari ini dalam pelbagai konteks kehidupan masyarakat di luar sana. Jadi kita bersama saudara Muhammad Syahar Abdullah, Pengerusi Gagasan Aman Kampus Nasional, sebuah NGO yang mempelopori semua gerakan mahasiswa ataupun aktivis mahasiswa untuk menyuntik semangat kesukarelawanan dan sebagainya. Mungkin untuk awalnya, Cik Syahar, untuk kita melihat kampus aman ataupun gagasan aman kampus nasional ini sebagai satu gerakan yang cukup ataupun signifikan terhadap gerakan mahasiswa, biarpun menumpukan kerja-kerja sukarelawan dan juga aktiviti yang bersifat masyarakat dan sebagainya, tetapi mampu menyuntik sesuatu yang berkesan kepada pembangunan negara. Kita melihat macam ni, Nazri. Kita melihat kita wujudkan gagasan aman kampus bukanlah hanya semata-mata untuk menumpukan kepada hak ehwal mahasiswa dalam kampus. Seperti yang Nazri beritahukan tadi, gerakan pelajar ini bermula telah lama. Dan gerakan pelajar ini yang kita panggil third force ini merupakan satu saluran ketiga untuk memastikan suara anak muda ini seiring dalam usaha pembangunan negara. Sebab kita lihat Aman Kampus bukan berdiri hanya satu persatuan sahaja. Dia menaungi 25 persatuan yang bercorak pendidikan, yang memberi tumpuan kepada mahasiswa atas niat untuk memastikan anak-anak muda di pengajian tinggi diberi satu pentas, diberi satu laluan untuk bertemu dengan masyarakat. Kenapa? Objektif kita tubuhkan Aman Kampus, gerakan Aman Kampus bermulanya 2012. Kita nak satu wadah penyampaian yang berkesan kepada masyarakat oleh mahasiswa dan anak muda. Kita nak anak muda menjadi jambatan di antara rakyat dengan kerajaan. Sekiranya kerajaan tak betul, anak muda akan beritahu kepada kerajaan. Sekiranya apa yang rakyat perlu lakukan untuk memastikan negara itu bagus, anak muda juga dan mahasiswa juga harus meletakkan iltizam untuk meneruskan perjuangan ini. Okey, kelebihan mahasiswa dan juga lebih daripada 60% pada hari ini kalau kita menuju PRU yang ke-13 adalah penghuni muda, dan mereka mempunyai satu buying power yang cukup besar apabila kita bercerita tentang industri, bercerita tentang pasaran buruh dan sebagainya. Jadi dominasi ataupun signifikannya gerakan pelajar ataupun suara mahasiswa ini dalam konteks pembangunan negara bangsa perlu dikemuling, tetapi pun wajarkah untuk dikonsolidasikan ke semua gerakan ini di bawah satu bumbung dipanggil kampus Aman Kampus ini? Kerana kita tahu gerakan pelajar ini sudah sudah dilakukan dalam pelbagai platform. Ada dalam bentuk NGO, ada dalam bentuk badan politik, ada dalam bentuk gerakan pelajar, ada dalam bentuk pelbagai pada badan sivil. Jadi kewajaran untuk mengkonsolidasikan semua gerakan ini di bawah Aman Kampus pada pandangan Cik Syahar. Kita melihat kenapa kita gabungkan Aman Kampus ini bersama pertubuhan bukan kerajaan yang mahu untuk bersama dalam kampus. Paling mudahnya adalah kita ingin menunjukkan gerakan anak muda ini adalah sepadu. Kita nak gerakan anak muda pada hari ini tertumpu kepada masyarakat. Kita tidak mahu masing-masing membawa agenda masing-masing. Walaupun kita tahu siasah penubuhan sebuah persatuan itu berlainan, tetapi kita cuma memikirkan apakah keperluan asas kepada gerakan anak muda. Anak muda mesti memberi tumpuan kepada masyarakat. Sebabnya anak muda satu hari nanti akhirnya mereka akan bersama masyarakat. Kalaulah di dalam kampus mereka tidak bersedia untuk memahami denyut nadi dan perasaan pemikiran masyarakat, ia akan jadi masalah apabila mereka
masuk dalam masyarakat. Itu sebabnya kita mengambil pandangan bila kita bincang dengan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan di bawah Amal Campus untuk kita gerakkan, kita gabungkan tenaga anak muda ini untuk menuju satu misi, iaitu menyampai maklumat yang tepat kepada rakyat. Kita bantu kerajaan dan kerajaan akan memikirkan apakah maklum balas yang kita akan ambil daripada rakyat untuk pembangunan masyarakat. Tapi realiti di luar sana, aspirasi idealisme pelajar, idealisme orang muda ini, mereka ingin sesuatu yang agak ataupun ada kebebasan, mereka ada sedikit freedom untuk mengeluarkan setiap apa yang mereka mahukan. Dalam konteks ini, kita tahu juga realiti di luar sana tidak ataupun bukan 100%, mungkin sekitar 10 hingga 15% saja mereka yang berpersatuan, dan mereka yang lain itu bebas di luar sana dalam konteks bekerjaya sebagai usahawan, sebagai ataupun aktivis dan sebagainya. Jadi mungkin untuk menyuntik semangat ataupun gerakan yang lebih ataupun solidariti suara pelajar ini dalam konteks masing-masing boleh ataupun mengiktiraf peranan masing-masing. Tak semestinya berada dalam amang kampus ataupun rakan-rakan yang lain dan yang bergabung, tapi mungkin boleh ataupun bawa bersama, biarpun mereka tidak bersama, mereka dalam konteks kerjaya mereka, dalam kumpulan-kumpulan kecil mereka, kerana itulah dinamik anak muda. Mereka mahukan sesuatu yang dekat dengan mereka. Tak semestinya bos kita melihat macam ni, Saudara Nazri. Bukanlah kita adakan Amal Campus ini atau kita gabungkan mereka ini memberi suatu keterbatasan dalam kerja, tekangan. Sebenarnya peserta-peserta atau mahasiswa-mahasiswa yang menyertai Amal Campus ini, kebanyakannya mereka, boleh saya katakan lebih kurang 70% bukanlah pemimpi pelajar. Mereka lahir atas sifat mahu untuk bertemu dengan masyarakat. Mereka lahir kerana mereka ingin satu aktiviti yang lebih bersifat sukarela. Dan kita bawa mereka, kita tunjuk mereka bahawasanya ini penting kepada masyarakat. Akhirnya mereka sedar. Kesedaran itulah yang akan membawa perubahan kepada masyarakat akan datang. Sebab kita tidak mahu apabila mereka bergraduan, mereka bekerja nanti, akhirnya tumpuan aktiviti pada masyarakat ini hanya tumpu pada mereka-mereka yang hanya memegang jawatan. Sepatutnya kita masyarakat Malaysia ini, kita pelbagai latar belakang, kita mesti mempunyai satu iltizam untuk bersama-sama. Bukanlah hanya pemimpin sahaja memikirkan untuk masyarakat, tetapi individu yang berada dalam masyarakat itu lebih penting, kerana sumbangan mereka amat penting untuk pembangunan masyarakat. Sebab kita lihat macam begini, kalaulah kita tidak memberi satu pandangan awal kepada anak-anak muda, mereka tidak terarah. Kalaulah kita tidak memberi suatu panduan atau laluan mudah kepada mereka, mereka tidak akan boleh lakukan. Macam kita pergi ke Sabah, kita pergi melalui jalan 336 kawasan yang tidak berturang, kawasan laluan balak. Mereka tidak akan dapat peluang sekiranya tidak ada gerakan yang dilakukan atau membawa mereka ke sana. Di sana mereka melihat bahawasanya masyarakat di pedalaman begitu memerlukan. Jadi kita beranggapan pengalaman, pengajaran dan pemerhatian yang mereka lakukan dan dapat semasa Amal Campus ini, apabila mereka memegang jawatan nanti, mereka mesti membuat satu pentadbiran yang mapan dan satu pembangunan yang holistik. Okey, kita akan sambung lagi perbincangan kerana kita tahu gerakan mahasiswa ataupun dia ada musim. Kadang-kadang ikut isu-isu semasa. Hari ini pun kita dengar ada solidariti mahasiswa sebagainya sampai nak letak calon pada pilihan raya akan datang. Benarkah begitu? Mungkin sudah sampai masanya, mengapa tidak kan? Begitu juga kita lihat gerakan mahasiswa cukup aktif apabila mereka berada di kampus, termasuk pemimpin mereka. Tetapi apabila mereka keluar, mereka agak slow, mungkin tuntutan kerjaya, bawa nak bina rumah tangga, kerjaya dan sebagainya. Mungkin Amal Kampus berperanan dalam hal itu untuk membawa semula mereka untuk menyumbang semula kepada masyarakat. Kita lihat sebentar, jumpa lagi selepas itu. Bicara tentang suara mahasiswa, gerakan pelajar, solidariti mahasiswa dan sebagainya cukup ataupun seronok kita melihat semangat anak muda dalam konteks berbagai aspek politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Mungkin saudara-saudara sudah bersama dengan gerakan pelajar dan juga anak-anak muda yang ingin menyumbang terus kepada masyarakat dan sebagainya. Dalam konteks hari ini dengan era globalisasi, ledakan maklumat dan sebagainya, sebenarnya kelebihan kepada gerakan mahasiswa. Saya melihat apa yang dinyatakan Saudara Nazri itu ada kebenaran dia. Sebab kita melihat gerakan pelajar hari ini dahulunya di era 80-an berbeza dengan di era tahun 2000. Dan kita melihat gerakan pelajar hari ini dia tertumpu kepada sosial media ini memberi impak kepada gerakan pelajar. Sebab
apa sahaja yang mereka lakukan, mereka membuat publicity, mereka membuat pengedaran atau membuat penyertaan dan sebagainya, semua melalui media sosial. Dan apa sahaja yang mereka lakukan tertumpu kepada apa yang ingin mereka lakukan. Kita mesti melihat dinamiknya mahasiswa ini dalam kampus dan luar kampus. Itu sebabnya Aman Kampus meletakkan satu jaringan di antara mahasiswa, NGO dan alumni mahasiswa itu untuk turut serta dalam gerakan Aman Kampus. Dan sebab kita melihat binaan Alta University dan College University pada 2009 membolehkan mahasiswa di universiti menyertai pertubuhan bukan kerajaan merupakan satu usaha yang terbuka kerajaan untuk memastikan mereka aktif di universiti dan juga mereka aktif selepas berada di universiti. Tetapi polemik dan dilema yang berlaku, kebanyakan mereka yang aktif di universiti agak kurang aktif selepas itu. Itu sebabnya kita buat Aman Kampus ini, kita buka pada semua mahasiswa, bekas mahasiswa, NGO untuk turut serta meletakkan keringat mereka untuk bertemu masyarakat. Kita rasa hairan corak pemikiran masyarakat yang berada di bandar, di pinggir bandar, di kawasan pedalaman, di kawasan betul-betul pedalaman agak berbeza dari segi teknologinya, dari segi pemahamannya, dari segi penakulan terhadap informasi yang diberikan, dan kaedah kita berkomunikasi dengan mereka pun berbeza. Ya, contohnya saya kalau Saudara Syahal sudah ataupun berkelana ke pasal pedalaman Sabah Sarawak, itu juga kami sebagai wartawan ini apabila ingin mendengar keluhan nadi rakyat dan sebagainya, saya sempat ke pedalaman Sarawak. Saya rasa tak banyak perubahan kalau kita nak membuat perbezaan antara 2 dekad ataupun 1 dekad yang lampau. Mereka ingin sesuatu yang ada di Kuala Lumpur ataupun sesuatu yang ada di Kota Kinabalu ataupun di Kuching, tetapi mungkin jarak mereka yang cukup jauh, dan untuk membawa pembangunan terus kepada mereka memerlukan kos yang tinggi yang tidak efektif kononnya dari sudut ekonomi, nilai ekonomi. Tetapi mereka sebagai rakyat Malaysia juga, mereka mahukan mereka yang benar-benar kerajaan yang benar-benar mampu membawa mereka ke hadapan dalam konteks pembangunan, dalam konteks sosio-ekonomi dan sebagainya. Tetapi ada keterbatasan. Jadi mungkin sudah sampai masanya pendekatan pembangunan, pendekatan penyaluran maklumat kepada mereka di kawasan pedalaman perlu lebih kreatif dan inovatif. Berbeza cara kita. Sebab saya melihat gini, Saudara Nazri, apa yang berlaku adalah sistem penyampaian. Apa yang berlaku adalah bagaimana kerajaan mesti meletakkan maklumat itu di laluan yang betul. Dan apabila contohnya dalam fasa yang ketiga Aman Kampus 2012, kita bersama-sama membawa mahasiswa, anak-anak yang bangsa Iban, anak-anak Melayu, Melanau pergi berkelana atau tidur di rumah panjang di ketika mereka meraihkan Hari Gawai. Dan ketika itu pertukaran budaya antara Semenanjung dengan Sarawak ini jelas berlaku. Dan apabila kita menyampaikan bahasa atau maklumat dalam bahasa Iban oleh mahasiswa Iban sendiri, 2 perkara yang mereka akan dapat. Satunya matlamat kerajaan untuk memastikan masyarakat ini berubah, mereka faham. Yang keduanya mereka termotivasi kerana ada masyarakat Iban yang berjaya berada di universiti, dan semua ini adalah kreativiti yang inovasi yang kerajaan perlukan untuk membawa maklumat. Bukanlah hanya kita buat flyers, tetapi ejen penyampai maklumat itu harus berubah. Bukan agensi kerajaan tetapi mesti anak muda, kerana anak muda inilah merancang masa depan yang lebih gemilang. Pada pandangan Encik Syahal, peluang yang ada dengan pindahan AUKU 2009 dan sebagainya, maksudnya ruang yang lebih luas diberikan kepada mahasiswa untuk bergerak aktif dalam masyarakat, terutama ada dalam konteks NGO, politik dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita nak menjadikan mahasiswa lebih inovatif dan juga kreatif sifatnya, kerana kita ingin mencipta tamadun, bukan hanya meniru ataupun menjadi followers yang tegar, ikut yang tegar. Kita tahu di luar sana Jepun, Korea, China, negara-negara Eropah, Amerika Syarikat sudah jauh ke hadapan, tetapi Malaysia ingin menjadi sebuah negara maju dalam masa 5-6 tahun akan datang. Tetapi jika kita tidak membina landasan ataupun asas yang kuat, terutamanya di kalangan mahasiswa, kerana mereka lah yang akan berada di hadapan pada dekad akan datang. Jadi bagaimana ia boleh dilakukan dalam konteks peluang yang sedia ada hari ini? Kerana bukan hanya bercerita tentang isu politik, tapi isu tentang mencipta sesuatu yang hebat mungkin boleh dilakukan masyarakat di luar bandar misalnya. Dia begini,
Saudara Nazri, apa yang berlaku pada hari ini adalah pertama, kerajaan mesti percaya suara anak muda itu. Kerajaan mesti mengiktiraf peranan anak muda, dan kerajaan sudah pastinya mesti memberi bantuan kepada anak muda supaya gerakan mereka terlebih ke hadapan. Dan seperti Amal Kampus, kita rasa terima kasih kerana ramai agensi yang bantu, ramai media, masyarakat dalam yang konteks media ini lihat bahawa sini usaha murni. Tetapi anak muda mesti difahami dahulu. Anak muda mesti difahamkan tentang apa sahaja perubahan dasar-dasar, apa sahaja yang berlaku dalam kerajaan, apa sahaja dasar ni. Agensi perlu turun ke kampus, bagi maklumat secukup-cukupnya kepada anak muda. Kenapa? Mereka inilah yang akan mewarisi pemimpin negara. Mungkin engagement tu kita perlukan lebih serius. Saya nampak engagement itu berlaku, tetapi ia tidak tertumpu kepada golongan yang sepatutnya. Golongan sasar. Mungkin dia hanya tertumpu kepada golongan pemimpin mahasiswa, pimpinan sahaja, tetapi sebenarnya lebih ramai ni yang dekat bawah ini, the bottom line yang besar ini harus diberi pemerhatian yang besar. Dan kita pula tak bolehlah melihat anak muda hanya diberi maklumat atau kefahaman oleh ceramah. Itu memang tidak akan jalan lah dalam konteks sekarang. Kita melihat anak muda ini, dia mahu kita bersama-sama. Kebersamaan tu, engagement yang dilihat lebih ikhlas, lebih jujur, itu lebih penting. Kenapa anak muda mahu suara mereka diiktiraf? Kita tahu juga Amal Kampus membawa lebih daripada 20 buah NGO dan juga yang berada di IPTA dan juga IPTS, dan juga rakan-rakan kita di kampus. Mungkin masa yang tak terhad 1 hingga 4 tahun, kalau ada buat medik mungkin 1 hingga 6 tahun dan sebagainya. Jadi tetapi lebihnya apabila mereka berada di luar kampus. Jadi peluang-peluang ini perlu dimaksimumkan bagaimana dia didayakan. Kita lihat sebentar juga kita sudah kembali. Mungkin dalam konteks Amal Kampus, inilah peluang yang boleh diguna pakai oleh mahasiswa untuk menyalurkan suara mereka, menyalurkan keinginan mereka, menyalurkan apa yang mereka ingin lakukan. Kerana kita tahu struktur kadang-kadang menjadi tekangan di universiti, walaupun ada pindaan dan sebagainya. Kadang-kadang yang menjadi big brother di setiap universiti kampus adalah HEP. Kena buat proposal, kena buat budget, cari sponsor sendiri. Kadang dah ada, tak lulus pula. Pakailah kerana prosedur, isi form inilah sebagainya. Tapi orang muda nak mudah, kerana di depan mereka mudah kan, dengan online dia boleh chat dengan Cik Zahar. Cik Zahar, saya nak buat projek. Okey, online. Tapi kena buat kadang-kadang pun macam itu. Saya ingat proses, saya pun pernah berada sebagai Presiden Majlis Program Belajar pada tahun 2003. Saya melihat ini proses sebenarnya adalah satu proses untuk mendidik. Cumanya kita kena melihat adakah proses itu relevan. Betul. Sebenarnya konteks masa, konteks masa itu. Memang kita perlu meletakkan prosedur-prosedur supaya mereka faham inilah laluan untuk melakukan satu kerja. Cumanya apa yang perlu dibuatnya adalah anak muda atau masa itu mesti kreatif. Bagaimana dia membuat komunikasi, bagaimana dia membuat suatu aktiviti. Kalau aktiviti hanya menumpukan kepada penceramah, dia lupa kepada orang yang nak mendengar itu ada satu masalah. Kadang-kadang kita membuat program hanya memikirkan tentang siapa nak berceramah, makan, minum, tempat, tetapi kita lupa dari segi publicity, promosi. Tetapi dengan kecanggihan teknologi maklumat hari ini, kita kena guna atau utilize sepenuhnya untuk menimbulkan kegairahan, excitement di kalangan pelajar. Kerana kita tahu kalau ada prosedur pun, tetapi mahasiswa boleh online terus chat kat Twitter kepada menteri, timbalan menteri ataupun Perdana Menteri sendiri. Saya rasa itu sebagai satu kekuatan, ataupun dengan ada media sosial dan sebagainya. Begitu juga dari sudut aktiviti. Jangan hanya stereotyping. Untuk aktiviti apa, cerita combo, ceramah dan sebagainya, agak klise lah. Tetapi sebenarnya dalam konteks hari ini pelbagai aktiviti boleh dilakukan. Dia cumanya badan yang menggerakkan itu harus ada sifat kreatif dan pemikiran yang inovasi. Dia tidak boleh tertumpu kepada old school punya cara. Dan pendekatan gerak kerja itu mesti kreatif. Katakan kalau kita hanya buat satu program di satu kolej sahaja, cuba bayangkan kita buat satu kolej, kita live telecastkan ke kolej-kolej yang lain. Ia lebih mudah dan lebih efektif
kerana kita mesti seiring dengan peredaran zaman. Anak muda hari ini kalau dia tidak berada dalam konteks peredaran teknologi, dia akan tertinggal. Dan sama juga pihak pentadbiran, dia mesti terbuka. Terbuka bukanlah terbuka tanpa ada batasan. Segarnya politik bukanlah segarnya segala-galanya kita perlu segar, tetapi kita mesti beri fokus kepada mendidik anak ini lebih baik daripada anak yang sebelum ini. Itu saya ingat kita kena tekankan dan pertahankan. Cumanya pendekatan nilai kebersamaan dan keikhlasan pemimpin kerajaan atau mana-mana pemimpin universiti, ia mesti dilihat bersama. Tak naklah satu pihak tak naklah macam begitu. Kita nak ia seiring untuk memastikan proses pembangunan anak muda ini dicapai dengan baik dalam kampus. Sebab kita turun ke lapangan, kita mendengar denyut nadi rakyat melalui borang yang kita sediakan. Kalau kita bertemu masyarakat hanya bertanyakan masalah, dah old school. Kita membuat inovasi sikit, kita tanya masalah dan kita minta solusi. Apakah cadangan? Dan kadang-kadang masyarakat agak terkejut kenapa kita minta cadangan. Tetapi kalaulah kita memberi penerangan, kita memberi kenapa kita perlu tahu, kerana mereka yang berada di kawasan itu lebih tahu apakah langkah yang perlu selesai, dan itu lebih mudah dan kita rasa positif. Di setiap fasa yang pertama 15,000, fasa yang kedua kita melawat kampus ke kampus dalam 20,000, dan bila kita pergi Sabah dan Sarawak, kita kumpul semua, kita ada lebih kurang 60,000 dapatan daripada rakyat, suara rakyat, dan kita nampak banyak cadangan-cadangan yang benar. Itulah yang saya beritahu di awal tadi, anak muda merupakan jabatan kepada kerajaan dan rakyat. Aman Kampus pun juga aktif dalam berbagai aktiviti dalam mengetengahkan idea dan sebagainya, termasuk menjadikan rakan kita, anak muda kita Nur Amalina, pelajar terbaik kita satu ketika dahulu yang sekarang berada di Universiti di United Kingdom, untuk jadi sebagai duta Aman Kampus dan sebagainya. Dan kita rasa lebih ramai lagi perlu dibawa ke hadapan juga untuk mereka menyumbang semula kepada pelajar, menyumbang semula idea, berkongsi pengalaman dan sebagainya. Kerana kita tahu hari ini cara pendidikan pun dah berubah, bukan setakat A saja kan, tetapi soft skill, pendekatan you, berinteraksi dengan masyarakat, ataupun boleh membawa diri dan sebagainya, jadi pandangan usaha. Sebab kita melihat macam ini, apa sahaja gerakan anak muda, kita yakin anak muda hari ini lebih matang daripada anak muda tahun 1980. Tetapi kematangan mereka ini harus kita pandu, harus kita bagi rasional. Dan setiap kali apa mereka bertemu masyarakat di lapangan, setiap kali mereka ingin turun ke lapangan, kita mesti lengkapkan mereka, kita mesti fahamkan mereka, kita mesti equipkan mereka. Sebab apabila bercakap dengan masyarakat di Tawau, masyarakat di Ranau, masyarakat di Seratok atau di Sibu, kaedah bahasa ni berbeza, communication skill berbeza, pemikiran pun berbeza. Itu sebabnya kita kena lihat apa sahaja yang kita lakukan, semua individu dalam Malaysia ini, anak muda mesti bersama-sama. Contohnya Nur Amalina. Kenapa kita pilih Nur Amalina ini sebagai duta pendidikan? Kerana ia adalah penembus. Ketika kita kebuntuan, kecemerlangan bangsa, ia lahir seorang wanita, seorang anak gadis, Nur Amalina. Dan kita melihat kesungguhan dia belajar membawa flag Malaysia, membawa bendera Malaysia, dan kita mahu bendera Malaysia terus dikibarkan di orang cakap kutub kanah yang terbesar, di Harvard, di Yale, di Oxford. Dan kita nak benda ini juga diikut oleh anak-anak yang lain. Dan kita nampak apa yang dilakukan oleh anak muda pada hari ini, mesti dia terfokus pada masyarakat. Jangan anak muda hanya memikirkan tentang diri dia. Bila anak muda memikirkan tentang diri dia, ia akan hanya berkisah tentang kepentingan diri sendiri. Kalaulah kita melahirkan anak muda yang penting diri sendiri, kita akan hadapi masalah pada masa akan datang. Kita perlu panggil lagi Cik Syah, atau cukup setengah jam kita berbicara tentang ini. Menarik sekali. Mungkin untuk mendapat maklumat tentang Aman Kampus ini, boleh layari di website Aman Kampus, www.amankampus.com. Dalam itu boleh terus ataupun link kepada Twitter dan juga Facebook Aman Kampus, pelbagai aktiviti, pelbagai berita diletakkan di situ, dan juga boleh bersama untuk menyertai berbagai aktiviti yang dirangka, yang sedang dirangka, yang bakal dilakukan oleh Aman Kampus. Terima kasih kepada Muhammad Syahar Abdullah, Pengerusi Penggasan Aman Kampus Nasional. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter dan juga email Syawal. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.